Kita dalam konteks rasuah, tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak mengkeras, nak bagi betul-betul ada impact besar, tuan-tuan, ambil daripada atas. Yang bawah pun kita ambil juga tindakan, tapi yang paling penting pada atas. Kalau atas diambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, tuan-tuan, bawahnya akan bermaharajalela. Aspek yang paling penting, tuan-tuan. Datuk, bila saya tengok cara Datuk bercakap tadi tu, barulah saya faham kenapa Kerajaan Madani tak nak ambil Datuk jadi Ketua Polis Negara, sedangkan Datuk adalah timbalannya Ketua Polis Negara sekarang ni. Sebab apa? Datuk terlampau strict to the point sangat. Mereka tengok Datuk memperjuangkan undang-undang yang diamanahkan oleh Raja kita, dan begitu juga undang-undang yang diamanahkan oleh Allah SWT. Datuk cukup patuh, Datuk anti rasuah, dan cukup malu dengan orang yang beragama Islam melanggar hukum-hukum Islam. Ini yang sebabnya diorang tak nak. Tapi Datuk, saya tengok, ini buktinya Allah sayangkan Datuk. Kalau tidak, Datuk akan tak nanya memegang jawatan itu. Bila Datuk menjadi Ketua Polis Negara sekarang, Datuk akan dikuda-kudakan oleh mereka, mengikut undang-undang mereka. Ini lebih membahayakan diri Datuk. Jadi Datuk jangan bimbanglah Datuk. Kami semua rakyat Malaysia akan berusaha memangkah satu kerajaan lain dan menjatuhkan kerajaan ini. Dan bila kerajaan lain memerintah negara ini, dan kerajaan itu kami pastikan betul-betul menegakkan undang-undang yang diamanahkan oleh Raja kita, dan undang-undang itu diamanahkan oleh Allah SWT, masa itulah Datuk lebih layak lagi menjadi Ketua Polis Negara, di mana Datuk dapat menegakkan undang-undang yang sebenarnya mengikut apa yang telah diamanahkan oleh Raja kita dan amanah yang diamanahkan oleh Allah SWT. Semoga kita ni Datuk, kerajaan yang akan datang, sama ada di dunia kita berjaya, dan juga di akhirat kita akan mendapat syurga selama-lamanya, insya-Allah. Assalamualaikum.